kuat main handphone, hati-hati sebab kemungkinan anak korang menghidapi penyakit kita panggil sebagai pseudo-autism. Apa itu pseudo-autism? Daripada nama pseudo-autism tu menunjukkan yang ini adalah bukan autism yang sebenar, tetapi kelakuan budak yang ada pseudo-autism ni seakan-akan dia menghidapi penyakit autism. Dan kebiasaannya dia berpunca daripada faktor keliling. Dan kalau kita tengok pada zaman sekarang, most likely ada disebabkan penggunaan gadget yang berlebihan. Dan budak yang terlampau lama sangat menggunakan gadget ni akan menunjukkan simptom-simptom autism. Sebagai contoh adalah dia akan kurang berinteraksi sosial dengan orang sekeliling. Kedua adalah susah nak fokus dalam sesuatu perkara. Dan ketiga adalah dia susah bercakap ataupun dia bercakap bahasa yang kita sendiri pun tak akan fahami. Perbezaan utama antara pseudo-autism dengan autism adalah pseudo-autism ni dia boleh reverse. Sebagai contoh adalah kita kurangkan masa budak tu dengan gadget. Dan lagi satu, dia perlu stimulation yang lebih sikit lah, which is usually face to face dengan dia punya perawat. Dan autism pula dia memerlukan rawatan dan juga terapi yang lebih lama sikit berbanding daripada pseudo-autism. Kalau kita tengok daripada segi perbezaan dia punca pula, autism ni adalah daripada lahir sekali dia ada masalah autism ni. Dan kita boleh katakan masalah genetik jugalah. Kedua adalah pseudo-autism ni usually disebabkan persekitaran, yang macam kita cakap tadi tu, disebabkan exposure terhadap gadget yang terlampau banyak. Perbezaan daripada interaksi sosial pula, autism ni dia akan ada masalah untuk interaktif dengan orang sekeliling dia, even daripada kecil lagi. Tapi untuk pseudo-autism ni dia kurang interaksi juga dengan orang sekeliling, tetapi benda ni boleh direversekan dengan menukarkan dia punya gaya hidup. Kenapa pseudo-autism ni boleh berlaku? Ada dua je sebab dia. Pertama sekali adalah overstimulation by gadget. Bila budak tu terlampau lama sangat screen time dia dengan gadget akan menyebabkan overstimulation tau. Di mana gerakan yang terlampau laju dekat screen tu, audio yang terlampau laju ke, visual terlampau laju ke, menyebabkan diorang ni tak boleh nak fokus. So dalam masa yang sama menyebabkan diorang tak boleh nak catch up dengan keadaan yang real dekat sekeliling diorang. So bila terlampau lamanya expose kepada gadget, so akan menyebabkan kepada punca yang kedua lah, which is kurang interaktif social dengan orang sekeliling. So anda kata kalau mak bapak dah tahu punca-punca dan juga tanda-tanda kepada anak yang ada pseudo-autism ni, dan anda kata kalau anak korang terkandung dalam kategori tersebut, cepat-cepatlah dapatkan rawatan. Dan antara benda yang korang berikhtiar untuk berikan kepada anak korang, anda kata kalau korang suspek dia ada pseudo-autism adalah dengan memberikan mereka Pro-Champ. Sebab Pro-Champ ni dah terbukti telah banyak membantu anak-anak yang ada pseudo-autism dekat luar sana. Sebab even dalam Pro-Champ ni pun ada macam-macam ingredient. Sebagai contoh, Bacopa Manori ke, Ginkgo biloba ke, DHA ke, Omega 3 ke, dan macam-macam lagi ingredient yang boleh support perkembangan otak anak anda. Dan cara nak guna dia simple je. Korang just bancuh dalam air susu anak korang dan berikan pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. So anda kata kalau korang berminat untuk tahu lebih lanjut, boleh tekan dekat link bawah untuk info yang lebih lanjut.